Hello guys, ini Harry Cubes dan today saya nak buat video advance cross. So sebelum saya buat video ni, saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang subscribe saya dan other people. So ya, esok sekolah. Esok saya form 1. Tahun ni saya form 1. So mungkin ayah saya cakap saya mungkin saya akan belajar sungguh-sungguh lagi kan. So mungkin saya tak upload video banyak sangat kot, sampai PT3 habis. Okay, so tanpa masa, jom kita mulakan video. Okay, saya akan tunjukkan 5 cases, iaitu first di sini. So first saya nampak di sini yang selalunya kalau beginner cross dia selalu buat macam ni lah. Betul, buat sini lah, buat macam ni, dah siap cross. Lepas tu buat first layer. Tapi okay, saya scramble balik okay. Tapi untuk advanced cases, kita guna kita buat tu ke bawah, dot dia ke bawah. So untuk ni kita takkan matchkan color tu lepas tu kita buat matchkan color semua tu, tapi kita akan buat pattern yang akhir tu, lepas tu dah match kali. So ini saya nampak di sini red, lepas tu yang ni orange, lepas tu saya turunkan dia dah ke sini kan. So dah tahu kan kalau buat D dia akan sama. So kita akan ambil edge pieces ni, bawa turun. Dah siap. Okay, ini mistake lah. Okay, jika kamu semua dapat edges macam ni, so cara nak betulkan, kalau kamu buat macam ni, contoh kan masa pair kan, contoh lah, contoh lah masa buat pair tu, korang tak boleh buat macam ni sebab nanti dah mess up kan. So apa korang nak buat ialah korang buat M2, U2, M2. Faham? Okay. Lepas tu itu cross yang pertama. Okay, ini cross yang kedua. Saya nampak di sini yang dia dah siap. Lepas tu ini saya akan buat D, L. Lepas tu saya akan buat U2. Sini bagi dia tahu kan nak ke sini kan. Akan sama. So lepas tu saya akan samakan bawah ni. Lepas tu turunkan. Dia turunkan. Lepas tu okay. Itu case yang kedua. Case yang ketiga, saya nampak di sini yang dia tak rasa sangat. So kita turunkan sini. Kita U prime, kita B2, kita U2, main nak samakan. Tapi jangan buat L2. Tapi kita buat D prime, L, D dan L. Itu dah siap cross. Okay, cross yang keempat. Saya nampak sini yang dia senang sangat lah. So ini edge pieces ni saya akan switch seperti ini. R, D prime, R prime, D. So dia dah switch kan, macam ni. Ni kan, kita buat macam ni, kita alihkan, dah tahu yang nak pergi sini. So dah sama. So lepas tu kita turunkan, tak tahu turunkan, dia kan ada edge pieces yang bad edge pieces ni kan. Kita buat D prime, L dan D. Lepas tu kita buat R prime. Okay, cross yang terakhir saya akan buat lebih sukar sikit sebab saya nampak tadi asyik senang je. Okay, ini susah sikit. So ikut saya akan buat
akhir dia saya akan buat AUF di bawah, iaitu D2. So kes ni saya nampak hijau di sini, yang saya akan L dan D prime, sebab tahu nak pergi D2 kan, nak sama. So lepas tu ini pun sama, saya akan turunkan. Ini pun sama. Bukan saya akan turunkan tu, tapi saya akan buat macam ni sebab ada biru ni. Lepas tu saya akan turunkan dan F2. So that's all guys for today. Happy New Year everyone. So yeah, keep cubing. So insyaAllah nanti saya akan buat advanced local head pula. Nantilah. Okay, jangan lupa subscribe channel saya Eddie Cubes, dan subscribe kawan-kawan saya punya channel, dan follow dia IG @daniel.cuber, dan subscribe Irfan Cube channel. Okay, bye.